Belia B40 berumur 16 hingga 35 tahun cepat mohon my lesen motor B2 untuk tahun 2026 ni. Free je. Sebelum tu, pastikan korang warga negara Malaysia golongan B40 dan tanggungan, tak pernah ada lesen memandu, berumur at least 16 tahun pada 1 Januari 2026, bebas blacklist polis, JPJ dan mahkamah, sihat fizikal dan mental, dan keutamaan untuk ahli kadet JPJ, pelajar sekolah dan IPT. Untuk negeri Perlis, korang kena datang ke Dewan Besar JPJ Perlis pada 31 Januari hingga 1 Februari 2026, jam 9 pagi hingga 4 petang untuk daftar. Print borang permohonan ni, isi dengan lengkap dan bawa sekali ke sana pada hari pendaftaran. Orang Pahang boleh mohon online je sebelum 30 Januari 2026. Kami akan komen pautan borang dekat bawah, okey? Untuk Negeri Sembilan, dapatkan borang dekat bahagian perlesenan pemandu JPJ Negeri Sembilan dan mohon sebelum 7 Februari 2026. Untuk Negeri Melaka pula, korang boleh dapatkan borang dekat JPJ Negeri Melaka, Cawangan Jasin, Masjid Tanah dan UTC Melaka. Mohon sebelum 13 Februari 2026. Orang Johor boleh ke bahagian perlesenan pemandu JPJ Negeri Johor atau pejabat JPJ Cawangan berhampiran untuk dapatkan borang. Cepat mohon sebelum 13 Februari 2026. Last sekali, orang Selangor boleh download borang ni, isi dengan lengkap dan hantar ke bahagian perlesenan pemandu JPJ Negeri Selangor dan semua cawangan. Mohon sebelum 6 Februari 2026. Program ni memang free, tapi korang kena pastikan korang tamatkan dalam tempoh 3 bulan. Kalau tak, korang akan dikeluarkan daripada program. Share dan repost video ni dekat kawan-kawan yang nak buat lesen motor, okay? Follow X1.my untuk info best macam ni setiap hari.